Assalamualaikum guys. Hari ni hari Sabtu 14 hari bulan Jun. Saya berada di depan OUM. Sekejap lagi kita ada kelas. Okay, kejap. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, kita cakap dalam kereta lah, lagi senang. Okay, ada yang bertanya dengan saya. Saya tak tahulah dia bertanya ataupun dia dalam keadaan yang curiga. Tapi kita husnuzon lah. Orang tak tahu dia mungkin bertanya. Mungkin dia tak nak directly bertanya dekat saya, dia tanya dengan orang-orang lain. Kenapa saya ni pergi buat talk, pergi seminar yang safety and health punya. Dr. Hazrul ni dia bahagian kaunseling, dia pensyarah bahagian kaunseling. Kenapa dia attend, dia bagi talk, dia bagi ceramah tentang safety and health? Apa kelayakan dia? Takkan orang kaunseling boleh bagi talk pasal safety and health? Okey, tuan-tuan dan puan-puan, sesiapa yang sedang mendengar, sahabat-sahabat dalam media sosial saya ni, saya sebenarnya mempunyai pengalaman selama 14 tahun sebagai safety and health officer SHO. Okey, di tempat kerja. Dulu saya kerja di manufacturing company. So inilah yang saya nak bagi tahu. Bila kita ada pengalaman, kita gunakan dan kita be visible, orang nampak kita dan orang kenal apa kebolehan kita. Bukanlah saya cakap saya bagus, tidak. Tetapi apabila saya ada connection here and there dalam dunia safety and health ni, OSH ni, so mereka kenal saya dan mereka mungkin inginkan perkongsian daripada saya. Itu sebab dia. Okay, bila kita dah visible, orang dah nampak kita, orang dah kenal, dah trust kita. So inilah masanya untuk kita berikan, we serve the others to the purpose of nak meluaskan ilmu, perkongsian ilmu. So it is not about mencari nama sangat lah, So itulah dia, tuan-tuan dan puan-puan, rakan-rakan sekalian. Dekat mana saya datang, bila orang bertanya macam mana Dr. Hazrul ni boleh join conference tentang safety lah, nak buat paper tentang safety lah. It is about my past experience. Saya 23 tahun dalam industri manufacturing dan 14 tahun saya di sana tu sebagai safety and health officer. Okay, selebihnya saya sebagai people development, HR function pun saya adalah buat juga dulu. Company so kita jaga, kita buat betul-betul. Okay, so itu dia. Alright, Assalamualaikum.